Jom guys, kita nak pergi mancing guys. Nah, dekat dengan orang ni guys. Pegang, cepat lah. Cepat lah guys. Pegang, buka helmet guys. Pergi mancing guys, jauh guys, pegang lah. Jauh guys. Mana guys, dekat lah, jauh ni. Pergi kat dekat kilang sawit. Kilang sawit. Jauh lah. Dekat selalu kat situ ada buaya. Saya orang nampak lah benda tu. Tak tahu hari ni ada benda. Kita tak tahu benda tu ada tak, benda tu ada tak ada ke. Macam tu lah benda tu. Benda tu suka main kat air. Tekan mana ya? Okey geng, kita dah sampai geng lokasi mancing kita. Ni spot kita. Ya. Ni kita punya spot mancing. Dah sampai geng. Aku tak tahu ada ikan ke tidak. Aku pun baru nak pasang aku punya pancing ni. Mudah-mudahan boleh pasang lah. Cuaca pun cantik. Sekarang dah pukul 4.35. So aku nak test nanti. Aku nak turun kat bawah sana. Nanti aku turun mancing ke situ lah. Sebab di sini tebing tinggi kan. Aku takut sangkut je. Ni lokasi kan. Mantap. Mantul. Kita umpan je. Okay geng, kita dah berada di lokasi memancing Menjoran. So sungai besar ni. So aku dengan anak aku. So sekarang pukul 4, dekat pukul 5. Aku mancing sekejap je. Hari ni pun aku pakai saprok. Aku test sebab aku tak akan cacing hari ni. So aku pakai pancing biasa je. So ni sungai besar. Aku pun risau sebenarnya sungai besar-besar ni. Korang tahulah sebab apa aku takut dengan sungai besar ni. Korang faham lah kan. Sekarang musim-musim macam ni aku risau. Tengok buih sampai atas tu. Nampak tak? Main kau. Nampak tu. Kita tak tahu tu apa. Biar dulu. So aku kadang aku takut. So aku duduk terjauh sikit pada tebing macam ni. Aku risau sebarang kemungkinan dan aku standby je lah. So hari ni saja-saja aku buat video. So tengoklah keadaan. So ni aku borang dalam kawasan hutan paya ni. Nyamuk banyak. Makin jauh tu. Okay. Tu ada buih tu. Sebab ada buih tu aku takut sikit geng. Lah. So hari ni program kita cuma pergi memancing. Ni lokasi ya. Ni semalam tengok ada kesan-kesan banyak orang mancing ni. Okay. Nanti apa-apa kita sambung lagi geng. Okay geng, kita tengok raja casting geng. Ni kita bahagian casting. Contohnya satu umpan tu. Cuba lah. Letak balik. Kita tengok pakai casting sungai besar. Sungai ni memang besar kan. Kalau banjir ni tenggelam ni kalau banjir. Kalau banjir memang tenggelam sini. Sungai ni besar sikit. Cuba lah baling tu. Cuba nak rakam ni. Lambat baling. Tak ada dah. Biar je. Kalau ada kena mesti goyang ni. Dia tak goyang ni tak ada tu. Terbelit tu. Sangkut. Cuaca hari ni alhamdulillah cantik kan. So inilah kawasan-kawasan kita mancing. So adalah tepi-tepi macam ni. So aku takut sangat nak ke tepi-tepi tu. So kita tepi lah. Okay. Apa-apa nanti kita sambung lagi. Nah dah. Sini banyak ikan kan. Tapi ikan orang cakap ikan patin. Tapi tengok makan ke tidak. Nampak tu. Nampak ke? Okay geng, hari ni aktiviti kita menjoran ya geng. So kawasan ni betul-betul dengan tepi jalan. Tu korang tengok. Tu ada jalan atas tu. Okay, sungai ni kat bawah geng. Sungai ni memang banyak orang mancing. Aku dengan anak aku hari ni. Mudah-mudahan dapat ikan lah. Sebab hari ni aku tak pakai umpan pun geng. Aku pakai saprok. So aku punya motor kat situ geng. Aku risau juga motor aku kat atas tu. Tu aku punya motor kat atas tu. Sebawahnya sungai je. Korang tengok. Ni sungai je. Sungai je besar kan. Ni sungai je memang lokasi pot mancing lah. Daripada dulu pun aku mancing dulu kat sini juga. Tapi dulu aku tak tahu pancing baling. Aku cuma pakai pancing biasa je. So sekarang aku dah tahu pancing baling. Aku dengan anak aku. Sebawah ni ada payu-payu tu ni. So aku mancing lah kat sini lah. Ada apa? Tak ada air sikit semacam ikan. Biar dulu. Tengok Pandang ni. Dia kat sini, lepas tu dia bagi sini. Tu lokasi sungai sampai sana kan, tu sana. Ui. Tu ikan ni. Nampak ikan ni. Sini banyak ikan kan. Orang cakap sini banyak ikan patin tu je. Tak tahulah rezeki kalau ada lah, tak ada tak boleh buat apa kan.
Mudah-mudahan dapat lah. Okay. Tak tahu anak aku ni dapat dah tidak. Ui. Perlahan lah tarik. Ganas aku tarik. Okay geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. So selamat petang. Hari ni aku berada di lokasi mancing lagi. So hari ni aku tak kerja, cuti. Cuma macam ni je lah, lepas solat Jumaat tadi aku terus datang sini. Ni lah lokasi mancing aku. Sekarang dah pukul 5.06, lagi 2 minit aku 6.30 aku balik lah. Mungkin hari Ahad nanti aku datang balik ke lokasi ni. Mungkin aku akan beli umpan plastik tu yang cacing biasa ataupun udang lah, yang biasa tu. Sebab aku punya saprok 2 je, anak aku 1 sangkut, aku 1 sangkut. Bawah ni ada tunggu kayu kan. Sayang lah. Terus sekarang aku pakai katak palsu. Yang anak aku ni pakai yang rambu-ramba ni umpan tu. Saprok rambu-ramba dia. Dah habis dah. Yang baru tadi beli pun habis. Nanti aku ingat dapat gaji nanti aku nak beli yang dekat online tu. Umpan je lah. So inilah vlog kita hari ni. Okay, so apa-apa nanti kita sambung lah. Mungkin tak ada video sangat. Sekarang video macam ni. Hari ni cuti-cuti aku kerja. Kita santai-santai di tepi sungai sambil memancing lah. Okay, ikan. Kalau ada rezeki ada lah, tak ada nak buat macam mana kan? Okay. Okay, kita sambung lagi. Kita teruskan perjalanan kita. Masih jauh lagi perumahan sampai rumah. Ni kanan ni pun ada sungai kan, sungai besar-besar.